Assalamualaikum guys. Apa khabar pelabur-pelabur di Bursa Malaysia? So, Alhamdulillah Bursa Malaysia nampak lebih baik lah. Hari ni naik 8 poin lagi kan. So, sesiapa yang nak belajar melabur saham di Bursa Malaysia, daripada beginner sampai advance, sampai ke full time trader, jemputlah datang Seminar FI pada 15 Februari 2026, Sabtu dan Ahad ni kan. Cerita dia masuk tahun ni, besok 12 bulan Februari genap lah FY berada dalam Bursa Malaysia ni selama 30 tahun kan, bekerja di kenanga investment bank Berhad kan. Jadi pengalaman dalam bursa ni dah banyak lah, 3 dekad kan, lama betul. Jadi kalau anda nak belajar secara menyeluruh kan, macam mana nak apply IPO awam, IPO emiti, private placement kan, sebenarnya sangat rare lah kan, seminar yang ada pengisian tentang IPO kan. Tak apa, even though IPO tak berapa nak boleh buat duit sekarang ni kan, insyaAllah masa depan ia masih lagi relevan lah. Sebab apa? Sebab banyak lagi syarikat-syarikat di Bursa Malaysia ataupun syarikat-syarikat di Malaysia ini yang nak masuk untuk meng-IPO-kan diri dia, untuk masuk tersenarai dalam Bursa Malaysia, supaya dia dapat duit daripada anda semua, daripada para pelabur, supaya dia boleh mengembang dan membesarkan lagi syarikat dia dan memajukan secara ekonomi secara keseluruhannya di negara kita kan. Jadi buat masa ni memang slow sikit, tak apa kan. Kita dia kena pilih-pilih lah saham mana yang bagus untuk kita laburkan kan. Lepas tu saham-saham sekarang macam Ifah dah terangkan dalam video sebelum ni kan, kebanyakannya saham-saham yang besar. Tapi Ifah percaya wave dia akan turun, bukan hanya daripada besar kepada sederhana dan kepada yang kecil lah kan. Jadi kalau anda dah masuk seminar From Zero to Hero ni, Ifah akan kongsikan ilmu pemilihan saham mantap kan, ciri-ciri saham apa yang kita nak tengok yang bagus kan, ada apa FA dia kan, PE berapa kan, rendah ke tinggi kan, buat perbandingan, dan labur growth ke, income stock ke kan, benda-benda macam tu lah. Kemudian anda juga boleh belajar technical analysis kan, lebih lanjut, dan kami akan ajarkan indikator-indikator yang mana yang perlu anda gunakan untuk anda jadi full time trader nanti. So jemputlah datang kan. Seminar ni insyaAllah akan dijalankan setiap bulan kan, di secara bersemuka di Nilai. Jemput datang tuan-tuan, 14-15 Februari 2026. Layari www.seminarsaham.my atau hubungi Hajar Azila untuk tujuan pendaftaran. Tempat adalah terhad. Assalamualaikum. Bye.